Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang yang sangat besar untuk kita sama-sama menelaah dan mempelajari antara hadis baginda Nabi SAW daripada kitab Kelebihan Berselawat. Hadis yang kita baca pada hari ini adalah hadis yang kelima, menceritakan tentang bagaimana para malaikat mendoakan kepada orang yang berselawat. Mari kita bacakan hadis yang terkandung dalam kitab ini. Imam Ibn Sakhar meriwayatkan di dalam fawaidnya daripada Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah daripada bapanya radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma salla alayya falyuqilla inda dhalika aw liyakthur." Tidak ada seorang muslim pun yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, melainkan para malaikat akan berselawat kepadanya. Dan dengan apa yang telah dia selawatkan kepadaku, maka setelah mengetahui kelebihan ini, terpulanglah baginya untuk melakukannya dengan sedikit dalam hal ini atau memperbanyakkannya. Mari kita go through hadis yang kita telah bacakan tadi, kerana hadis itu walaupun agak pendek, tetapi hadis itu mempunyai faedah yang sangat besar. Pertama sekali, kita melihat bagaimana adanya istilah para malaikat menyampaikan selawat. Persoalannya, adakah adanya perbezaan antara selawatnya para malaikat dan selawatnya manusia? Ya, betul. Dalam agama Islam ataupun panduan syarak, ada 3 bahagian. Yang pertama, apakah definisi Allah memberi selawat? Kemudian malaikat memberi selawat. Kemudian insan ataupun manusia memberi selawat. Kerana dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, kemudian dan para malaikat, dan disuruh manusia untuk berselawat ke atas Nabi. Apakah perbezaan antara 3 tersebut? Yang pertama, apabila Allah menyampaikan selawat, bermaksud Allah menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkatan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap turunnya rahmat, setiap turunnya rahmat, terangkatnya darjat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pula kepada para malaikat berselawat. Macam mana para malaikat berselawat? Para malaikat berselawat adalah untuk menurunkan doa kepada orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada orang yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyampaikan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah selawat daripada kita adalah memohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan kita menagih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbezaan antara 3. Bagaimana Allah berselawat, Nabi berselawat, dan kita sebagai manusia berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok dalam pengakhiran hadis ini. Pengakhiran hadis ini menceritakan apabila kita sudah mengetahui bahawa para malaikat berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyuqilla aw liyakthur. Falyuqilla aw liyakthur. Maka terpulang bagi dia untuk dia nak berselawat sedikit ataupun memperbanyakkan selawat. Itu secara lafaznya. Tetapi kalau dalam perbahasan retorik Arab ataupun bahasanya istilah balaghah, dia sebagai metafora
ataupun dia nak menunjukkan dorongan, tetapi bukan dorongan untuk berselawat sedikit, berselawat dengan banyak sepatutnya. Seakan-akan nak bagi tahu, bukan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berselawat sedikit, tidak. Tetapi sebaliknya, maknanya macam ni. Jika kamu puas untuk berselawat sedikit, maka kamu akan dapat doa daripada malaikat sedikit. Jika kamu nak mendapat doa daripada malaikat banyak, maka memperbanyakkanlah selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kita dapat simpulkan beberapa perkara. Yang pertama, kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bukan sahaja orang yang berselawat itu mendapat manfaat, malaikat juga mendoakan untuk orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak akan dapat, kita sebagai umat Nabi tak akan dapat kelebihan itu kalau tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sentiasa lidah kita basah dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita boleh dapat daripada hadis ini adalah satu cara untuk mendapatkan keberkatan hidup. Kita tahu apabila kita berselawat ke atas Nabi, para malaikat akan mendoakan kepada kita. Para malaikat ni adalah makhluk Allah yang tak melakukan dosa, yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti kalau doa daripada malaikat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah peluang untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar para malaikat tak berhenti untuk mendoakan kepada kita. Apabila para malaikat mendoakan kepada kita, apakah yang kita nak takutkan dalam kehidupan ini? Tak ada apa-apa isu langsung dalam kehidupan kita, tak ada apa-apa masalah kerana para malaikat dah mendoakan kepada kita. Dan yang ketiga, yang paling besar adalah amalan yang sangat sedikit, iaitu selawat ke atas Nabi. Tak perlukan wuduk, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu kena berdiri tegak dan sebagainya. Dalam apa-apa keadaan pun kita boleh berselawat ke atas Nabi SAW. Ganjarannya sangat besar, ganjarannya melimpah ruah apabila kita sentiasa berterusan untuk berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga hadis yang kita dengarkan ini dapat memberi manfaat kepada kita dan mendorong kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari. Saya nak bagi pesanan, jangan lupa kongsikan video ini kepada semua family, semua para sahabat, agar lebih ramai dapat manfaat dan dapat keberkatan daripada hadis yang kita bacakan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.